Selat Hormuz sekarang dah semakin panas sebab Amerika dah hantar tentera laut untuk sekat laluan minyak dunia. Lepas rundingan antara Amerika dan Iran gagal capai kata sepakat, Amerika terus ambil langkah drastik. US Navy kini dikerahkan ke Selat Hormuz, laluan laut yang paling penting untuk penghantaran minyak dunia. Trump mengumumkan bahawa kapal tentera Amerika akan menahan dan memeriksa semua kapal yang cuba masuk atau keluar dari Selat Hormuz. Tujuannya nak tekan Iran supaya hilang sumber pendapatan daripada charge tol yang dikenakan kepada semua kapal yang melalui selat itu. Masalahnya bukan Iran je yang guna laluan ni. Kapal dari negara lain seperti Pakistan, Perancis dan banyak lagi turut bergantung kepada laluan yang sama. Trump juga memberi amaran keras. Mana-mana kapal yang bayar tol kepada Iran tidak akan dijamin keselamatannya di laut terbuka. Dan jika Iran serang kapal Amerika atau kapal awam, mereka janji akan balas dengan tindakan tegas. Kalau sekatan penuh ini berlaku, kesannya boleh besar. Bekalan minyak dunia boleh terganggu, harga minyak boleh melonjak, ketegangan perang di Timur Tengah makin memuncak. So, sekarang ni persoalannya, adakah langkah Amerika ini akan redakan keadaan atau sebenarnya bakal cetuskan perang yang lebih besar? Apa pendapat anda? Follow saya lagi for more update strategi kewangan dan simpanan emas yang waras, praktikal dan tak ada drama.